orang tanya saya, hari ni bila perempuan, sebahagian perempuan suka pakai tudung, nama tudung apa benda yang melekat kat badan tu, saya tak reti sebut sebab saya tak pakai tudung. Jadi perempuan yang pakai tudung melekat sehingga kadang-kadang membentuk badan dia, membentuk dada dia, membentuk melekat pada ini, adakah sah? Kemudian dia orang bawa forward satu posting dalam Facebook bahawa ia haram dan tidak sah walau solat di rumah bla bla bla. Saya kata orang yang posting-posting kat Facebook ni tuan-tuan dengan cepat saya buatkan. Mereka bukan keahlian dalam fatwa. Hanya cakap, saya tanya ustaz tu, ustaz ni, jangan. Benda tu perlu penelitian. Sebab tu kita baca beberapa kitab fiqh dalam menghuraikan benda tu. Saya kalau satu masalah, saya suka baca muqaranah. Muqaranah maksudnya saya mengambil kira semua mazhab. Kerana dalam sifat terbuka hari ni tuan-tuan, orang belajar, dia buka internet, Google, sekian-sekian, dia dapat ilmu daripada situ. Ilmu itu mungkin mewakili satu mazhab dengan dalilnya, dengan hujahnya. Dan demikian juga didapat daripada mulut mana-mana ustaz yang juga mungkin mewakili pahaman dia mazhab tertentu. Ustaz yang mengajar ni, tengok latar belakang dia daripada mana, Madinah, Morocco, Jordan, itu akan membentuk fatwa dia. Barangkali kalau dia belajar Madinah, keterbukaannya lebih pada dalil, bukan pada sandaran kitab. Yang belajar di Mesir barangkali mengambil kira semua pelbagai pandangan dan pendapat. Itu secara pengalaman lah. Walau saya katakan mungkin ada berlainan apa yang saya sebut. Saya sebut cara kasar, kecenderungan. Kalau orang yang kita kata belajar di Malaysia, mungkin kecenderungannya kepada Syafi'iyah, kitab-kitab yang dia biasa baca. Dan demikian semua orang dia ada kecenderungan. Dan kita bila benda ni, saya pun baca kitab Ahkamul Awra oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Mahmud Idris, seorang profesor yang berkaliber di Universiti Al-Azhar, yang umurnya hampir 70 tahun, alim fatwa dunia. Sebab beliau ni bagus tuan-tuan, saya memiliki banyak buku beliau. Bila beliau bahas satu hukum, dia bahas semua mazhab dan setiap dalil dan setiap kitab. Ini menjimatkan masa saya lah. Kita masa tak banyak ni, dengan baca macam ni, okey, kita tahu belakang dari kitab mana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam bab kita katakan menutup aurat sebagai satu daripada syarat sah sembahyang, tuan-tuan kena beza antara tutup aurat dalam sembahyang dengan di luar sembahyang. Tutup aurat di luar sembahyang membabitkan pandangan lelaki, pandangan orang. Maka pandangan tadi kalau wujudkan syahwat, gangguan seksual, maka hukumnya jelas boleh membawa kepada haram. Tapi dalam sembahyang, dia tak berkait dengan pandangan orang waktu mana dia orang sembahyang kat rumah atau dia sembahyang di tempat-tempat yang khusus bagi wanita sahaja. Kerana asas bagi wanita, pembentukan badan tu tidak jadi asas yang kuat untuk mengharamkan sesuatu. Ya, pengharaman tadi bagi lelaki, kerana bila perempuan tadi memakai pakaian ketat sendat, dia akan menampakkan semua anggota badannya. Namun tuan-tuan, kita kena faham, bila kita pakai baju, realitinya umumnya memang bentuk badan, ditiup angin atau sebagainya. Cuma bentuk tadi adakah dinipis sehingga menzahirkan kulit atau tidak, dizahirkan kulit atau tidak. Kerana yang disepakat ulama, bila dia menzahirkan warna kulit dan menampakkan aurat dalamannya, maka barulah tidak sah sembahyang, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak menzahirkan warna kulit dan sebagainya, cuma dia melekat, maka hukumnya sah sembahyangnya dalam sembahyang. Tapi di luar sembahyang dia kena jaga, kerana ia barangkali boleh membawa kepada syahwat lelaki, dia kena hormat benda tu, pakai yang melekat sangat misalnya. Tapi kalau nak sembahyang, dia tak ada. Sebab itu kita belajar dalam fiqh kita, andai kata orang tu dia nak menutup auratnya sekadar dengan cara ambil tanah lumpur gosok kat sini dan sembahyang untuk menutup warna kulit, hukumnya sah sembahyang. Andai kata dia sembahyang dalam air, dalam keadaan telanjang, kalau air itu keruh, sah sembahyangnya. Andai kata dia sembahyang menggunakan pakaian kaca, maksudnya bentuk perista nampak, maka tak sah sebab menzahirkannya. Andai kata dia sembahyang pakaian sempit tapi tidak menunjukkan auratnya yang bersifat warna kulitnya, maka sah sembahyangnya, walaupun aula lebih utama dia meninggalkannya. Jadi tuan-tuan, bila huraian begitu, sebegitu, maka ia tidak akan menimbulkan daripada orang kata tak sah. Allah, kita boleh tengok, Allah, saya dah start 5 tahun dah pakai macam ni, tak sah, qada. Tuan-tuan, menyebut tak sah ni berat.
Sebab itu andaian-andaian yang lebih baik. Tentang hukum ni, sebagaimana kata Imam Sufyan Tsauri, mengatakan haram senang. Haram, tak ada. Kerana ternyata dia tak baca. Dia senang cerita haram. Dia senang cerita orang tak pernah buat. Habis, haram lah tak pernah buat. Rupanya dia malah baca. Dan orang yang sebenar yang faham fiqh, kata Imam Tsauri, bila dia nampak ruang keluar, ketika mana sesuatu itu nampak sempit, dia nampak ruang keluar. Maksudnya dia bukan orang cepat kata haram batal. Dia akan cari ruang, tak batal. Maka dia akan berhujah. Itu namanya faqih. Kalau dia kata haram-haram ni tuan-tuan, dia lebih suka membatalkan ibadat orang. Maka sikap ini tidak menguntungkan Islam dan umat Islam. Dan sebab itu walaupun saya katakan wanita yang pakai tudung melekat-melekat ni, kalau dia boleh elakkan, daun lebih baik. Tapi kalau minat juga melekat, maka kita kata jaga-jagalah sikit. Jangan, mungkin boleh dilapik dengan pakaian yang sesuai dengannya. Atau mungkin dia taklah terlalu berjalan di hadapan khayal lelaki. Walaupun kita katakan masih menutup aurat, cuma kesempurnaan. Tapi yang saya sebut tadi, tuan-tuan kena bezakan menutup aurat dalam sembahyang dengan menutup aurat di luar sembahyang. Menutup aurat di luar sembahyang berkait dengan pandangan orang pada kita. Pandangan itu menyebabkan kalau seorang perempuan memakai, kita katakan gincu, fitnah. Tapi kalau di sembahyang pakai gincu tak apa. Tapi kalau dia keluar, kita tengok pakai gincu, maka itu tak boleh hiasan. Kalau dia sembahyang belakang nak pakai gincu tebal-tebal macam ni, tak ada masalah. Sembahyang bukan kita mengendak dia. Dia sama-sama puak-puak dia, tak ada masalah. Dia nak pakai gincu. Kalau dia nak pakai kasut tumit tinggi, kalau berada pada pandangan lelaki, tak boleh. Tapi kalau dia nak sembahyang pakai kasut tumit tinggi sama-sama, dia tak ada masalah. Pakailah tinggi mana pun. Jadi perbezaan aurat dalam sembahyang dengan di luar sembahyang suatu sedikit perbezaan. Bukan saya kata tak ada yang sama, ada persamaan, tapi dia ada beberapa perbezaan. Perbezaan ni dalam masalah bab ketat. Bab ketat tu dia ada masalah, sehingga menampakkan bentuk badan, asalkan pakaian yang tebal, tidak mewujudkan, tak nampak warna kulit dia kokoh, tak nampak benda yang dalam dia, misalnya nampak terang rambut dia 3-4 urat, misalnya dia pakai tudung, nampak rambut dia, nampak dia punya sanggul, maka itu tidak, ataupun kita katakan batal ibadat solatnya dalam semua pandangan mazhab dan kata kesepakatan ulama. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.